RM5. Kalau dia dah ada order air sini, tapi dia nak tambah espresso je, dia jadi RM3 je sebab cawan tu dah ada. Dia tak keluar modal. So, saya tengok contoh lah. Malam dia order matcha. Lepas tu dia nak add on espresso. So kita tag orang diri dia, ada espresso. So dia keluar RM16. Saya dah sendiri yang total. Ya betul, kita tak ada pegang calculator pun. Okey. So kat sini saya dah senangkan semua yang handle ni lah. Dia dah tak payah nak cari, dia sebab hidupkan lah sini berpindah lah macam nak cari. So saya dah asingkan untuk senangkan siapa yang handle pembayaran lah. Air biasa, air kopi lain. Semua kita lainkan. Hasilkan add-on pun hasilkan. Air kita macam ni, kalau nak add on teh or ais, limau. Kita pergi dekat minum atas ni, dekat add on, tengok lah nak limau ke nak lemon. Contohlah lemon. Dah jadi RM3.5. Kita tak kira pun, kalau tambah lemon berapa duit nak tak payah. Semua dah ada dah ni. Ya betul. Kita charge, dia nak bayar pakai kad ke QR ke. Okey, contohlah kad. Jangan tekan lagi user sampai dia bayar. Kita dah tekan RM3.5. Dia pun dah tap, receipt dah keluar, baru kita tekan user. So dia akan masuk dalam Sistem. dalam sistem. So untuk macam mesin ni, dia ada apa function untuk return duit, tapi tak pernah ada lagi buat masa sekarang. Dia satu air dia kau minum, dia kau beli dia kau minum, tak ada nak return. So kat sini ada air, sini air sejuk lah. Air panas sebelah sini. Air sejuk, air panas kan lain harga kan. Macam kalau teh RM3, kalau panas RM27. Air panas. Lepas tu ada air ni, air untuk kopi. Macam saya kata tadi, kalau dia nak macam kalau kita panggil green tea lah, tapi dia kau sebut matcha. Kita tekan matcha, macam semalam awak dapat, dia nak tambah espresso. Kita pergi dekat add-on dia. Okay? Tekan espresso. So dia dah keluar harga RM16. So itu je kot lah semua untuk benda ni.